Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita para ibu bapa yang dikasihi. Pada episod yang lepas, kita ada perkatakan mengenai suasana yang kita kena hadirkan dalam keluarga untuk memberikan kecintaan anak kepada Al-Quran. Tapi mungkin ada yang risau jika anak-anak terlalu fokus kepada Al-Quran, mereka akan ketinggalan dalam pelajaran dunia, kan? Ataupun dalam akademik. Tapi sebenarnya kalau kita tengok sejarah tidak sejarah menunjukkan perkara yang sebaliknya. Ramai tokoh-tokoh hebat dalam Islam membesar dengan Al-Quran sejak kecil. Kita tengok firman Allah Subhanahu Wa Taala yang maksudnya sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk kepada jalan yang paling lurus. Surah Al-Isra ayat 9. Ini para ibu bapa kena yakin. Ya, apabila anak dibesarkan dengan Al-Quran, sebenarnya banyak kebaikan dan juga keberkatan akan berlaku dalam diri mereka. Akhlak mereka menjadi lebih baik, hati mereka menjadi lebih tenang, mereka akan besar dengan berprinsip dan juga mempunyai integriti yang teguh. Dan biasanya mereka ni adalah budak-budak yang cerdik. Mereka mudah terima ilmu. Mereka mempunyai hati yang bersih, hati yang mudah menerima ilmu yang bermanfaat. Kita tengoklah kepada ulama besar, contoh-contoh ulama besar yang ada dalam sejarah. Bagaimana Imam Syafi'i sejak kecil sangat dekat dengan Al-Quran. Umur 5 tahun dah menghafal Al-Quran. Bayangkan. Hari ini juga kita sering dengar mengenai pelajar-pelajar cemerlang dalam peperiksaan, kan? STPM, SPM dengan 4 flatnya dan juga mengumpul A yang paling banyak lah di dalam Malaysia. Pada masa yang sama, mereka ini adalah anak-anak yang rajin membaca serta menghafaz Al-Quran. Ini menunjukkan bahawa Al-Quran tidak menghalang kecemerlangan. Sebab itulah ibu bapa jangan takut. InsyaAllah siapa yang berpandukan, siapa yang mendidik anak dengan Al-Quran, mereka melahirkan anak-anak cemerlang. Sebaliknya, Al-Quran menjadi asas kepada kecemerlangan dunia dan akhirat untuk semua orang sebenarnya. Akhirnya, jika kita mahu generasi yang kuat, berilmu dan berakhlak, maka dekatkanlah mereka dengan Al-Quran. Kerana cemerlang Al-Quran, gemilanglah generasi. Wallahu a'lam.